Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Azim. Pada hari ini, saya nak berceritakan kepada anda tentang APP sensor iaitu Accelerator Pedal Position Sensor di dalam enjin. Mari kita saksikan. Sebelum itu, saya nak terangkan kepada anda tentang dua sistem throttle yang terdapat dalam automotif. Yang pertama ialah driver cable, di mana cara kerjanya adalah apabila kita tekan pedal minyak, satu kabel yang bersambung daripada pedal ke throttle body akan menggerakkan throttle valve. Yang kedua ialah drive by wire. Kalau sistem tadi kita gunakan kabel, drive by wire gunakan APP sensor. Bila kita tekan pedal minyak, APP sensor akan terus detect berapa banyak pedal ditekan. Seterusnya, hantar maklumat tersebut ke ECU untuk tentukan sudut bukaan throttle valve. Sekarang, kita berbalik semula kepada topik utama kita iaitu APP sensor. Dalam sistem drive by wire, sekurang-kurangnya dua sensor APP yang digunakan dalam satu enjin. Sebabnya adalah untuk pastikan ketepatan signal yang diterima dan juga untuk pastikan keselamatan. Bila mana salah satu sensor rosak, ECU akan dapat tahu ada masalah pada sensor dan terus hadkan kuasa enjin. Tindak balas ini dikenali sebagai lean mode. Sini jap. Nak tunjuk. Dengan menggunakan picoskop, di sini kita boleh lihat signal yang dihantar oleh APP ke ECU. Satu signal dalam high voltage yang warna biru ini dan satu signal lagi dalam low voltage yang warna merah. Bacaan output voltage kedua-dua sensor ini mungkin mempunyai nilai offset yang seragam seperti 0.5 volt, 0.8 volt ataupun mungkin perbezaannya adalah exponential seperti nilai high voltage adalah 2 kali ganda daripada nilai low voltage. Dalam kes ini, analog reading yang kita dapat daripada sensor ini ialah nilai high voltage 2 kali ganda daripada nilai low voltage. Bila kita tekan, kedua-dua signal voltage akan meningkat dengan nilai offset untuk signal high adalah 2 kali ganda daripada signal low. Kemudian, bacaan purata nilai output voltage dari kedua-dua sensor tadi akan diambil sebagai reference untuk menentukan sudut bukaan throttle valve. Jadi, kenapa APP sensor ini penting? Sebabnya, sensor inilah yang akan bantu hantar maklumat ke ECU, seterusnya ke throttle valve untuk tindak balas enjin. Apabila throttle valve bertindak balas, MAP iaitu Manifold Absolute Pressure sensor dalam intake manifold akan menghantar bacaan pressure reading ke ECU. Bila enjin load tinggi, ECU akan hantar command ke fuel injector untuk memanjangkan masa suntikan. Jadi, fuel injector akan suntik lebih banyak minyak. Macam mana pula kalau sensor ini rosak atau bacaan tak tepat? Kereta berkemungkinan akan mengalami masalah seperti lag bila tekan minyak, idle tak stabil dan enjin hilang kuasa. Sekarang anda sudah tahu kan apa itu APP sensor? Cuba pula anda komen apa pandangan anda terhadap sensor ini.